Korang pernah tak terfikir siapa yang tolong potong pokok-pokok yang tinggi kat hutan tu, yang tepi bukit, tepi kabel elektrik? Tukang kebun mana yang power sangat boleh buat tempat-tempat tinggi macam tu? Sebenarnya tak pakai tunggang kebun, tapi pakai helikopter. Serius tau, ada benda yang dipanggil gergaji terbang. Bayangkan macam ni, ada helikopter ni, dia terbang rendah. Bawah perut dia tu ada tergantung besi panjang 20 kaki. Ada 10 bilah gergaji bulat yang berputar laju gila. Bunyi dia macam mana campur blender, campur mesin rumput, campur pula dengan jet fighter, semua sekali jalan. Biasanya dia orang akan gunakan helikopter MD-500 atau Airbus H120. Pilot pula steady je control. Dia potong dahan-dahan pokok tu macam potong kek lapis Sarawak. Bila guna kaedah macam ni, syarikat macam Duke Energy boleh jimat masa untuk potong pokok sepanjang laluan kabel. Yang paling penting, dia tak perlukan pekerja manusia untuk panjat tempat tinggi-tinggi. Safety tau. Ada satu projek dekat Pennsylvania tahun 2016. Diorang pangkas pokok sepanjang 130 batu. Hasilnya, semua orang selamat daripada blackout dan juga kebakaran. Kreativiti manusia ni kadang-kadang memang ada yang pelik, tapi berkesan. Bila ada masalah, jangan hadap kosong tau. Cari penyelesaian yang kreatif. Kalau pokok tu susah nak tebang, senang, kau bawa je helikopter.